Nabi SAW ini, apabila Allah Ta'ala berikan kesakitan kepada Nabi, Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi. Sebab Nabi SAW sendiri bersabda dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, Asyaddun nas bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling kuat menerima ujian daripada Allah Azza wa Jalla ialah golongan anbiya. Kemudian orang yang paling kuat mengikuti Nabi, kemudian yang berikutnya begitulah. Lagi kuat kita ikut Nabi SAW, lagi banyak ujian yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Tapi dengan syarat, kena muhasabah diri. Takut-takut nanti kita buat macam-macam, sebenarnya yang datang kat kita tu bala. Tapi kita syok sendiri. Memanglah, kita Allah Ta'ala bagi ujian macam ni. Tak, kena muhasabah dulu. Tanya orang dulu, aku ni betul ke tak betul buat macam ni? Betul rasanya. Kalau kita dah muhasabah elok, kan, barulah kita kata ni sebenarnya ujian daripada Allah.